Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4, bab 5, metabolisme dan enzim. Pernah tak awak terfikir macam mana ada kawan tu makan banyak tapi badan maintain je? Atau macam mana abang-abang sadar dekat gym boleh bina otot? Hari ni kita akan belajar rahsia kilang kimia dalam badan kita. Secara asasnya, apa maksud metabolisme? Metabolisme merujuk kepada kesemua tindak balas kimia yang sedang rancak berlaku dalam organisma hidup macam kita. Senang cerita, metabolisme ni ada dua mod utama, A dan K. A, anabolisme dan K, katabolisme. A, anabolisme iaitu bina. Bayangkan awak main susun Lego. Ia adalah proses membina molekul kompleks daripada molekul ringkas. Proses ini confirm perlukan tenaga. K, katabolisme iaitu pecah. Proses ni terbalik pula. Proses ini menguraikan molekul kompleks jadi ringkas, macam runtuhkan dinding bangunan. Dan proses ini akan bebaskan tenaga. Jadi, ada yang guna tenaga, ada yang bebaskan tenaga. Tapi masalahnya, tindak balas kimia ni secara semula jadi sangatlah lambat. Di sinilah hero kita masuk. Nama hero kita ialah enzim. Enzim ni ibarat cheat code atau mangkin organik yang mempercepatkan tindak balas biokimia dalam sel hidup kita. Nak kenal geng enzim ni senang je. Nama mereka selalu ditambah akhiran ASE, ACE pada nama substrat. Contohnya, substrat laktosa ditukar oleh enzim lactase. Enzim ni power. Dia bertindak pantas, cuma perlu sikit je. Dan paling best, enzim tak musnah pun lepas buat kerja. Enzim ada tempat kerja dia sendiri. Enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Enzim intrasel ibarat work from home, berfungsi di dalam sel, tempat enzim ni dihasilkan. Contohnya enzim respirasi. Manakala enzim ekstrasel bekerja secara outstation, dihasilkan dalam sel tapi dirembes keluar untuk bekerja di luar sel. Contohnya enzim pencernaan macam tripsin. Macam mana enzim ni buat kerja? Awak bayangkan je hipotesis mangga dan kunci. Enzim bertindak sebagai mangga kerana enzim ada tapak aktif. Substrat pula adalah kunci. Enzim ni sangat spesifik, hanya substrat yang mempunyai bentuk ngam-ngam sepadan dengan tapak aktif tu sahaja boleh bergabung membentuk kompleks enzim substrat. Kalau tak sepadan, sorry lah, pintu tak buka. Walaupun enzim ni cekap, enzim ada kelemahan. Ada beberapa faktor yang boleh ubah cara enzim bekerja. 1. Faktor suhu, 2. Faktor pH dan 3. Faktor kepekatan. Faktor pertama, suhu. Enzim paling aktif pada suhu optimum 37 darjah Celsius. Kalau sejuk sangat, enzim cuma kurang aktif. Tapi kalau panas melampau cecah sampai 60 darjah Celsius, enzim akan mati atau mengalami penyah aslian, iaitu bentuk tapak aktifnya berubah terus. Faktor kedua, nilai pH. Setiap enzim ada taste pH berbeza. Pepsin suka berasid, lebih kurang pH 2. Tripsin suka beralkali, lebih kurang pH 8.5. Perubahan pH boleh ubah cas tapak aktif. Faktor ketiga ialah kepekatan. Semakin banyak substrat, semakin laju tindak balas. Tapi sampai satu tahap, graf akan jadi mendata, iaitu malar, sebab semua tapak aktif enzim dah tepu dan penuh. Waktu ni, kepekatan enzim jadi faktor penghad. Uji minda soalan 1. Apakah definisi metabolisme? Dan senaraikan dua jenis metabolisme. Jawapannya,
Metabolisme bermaksud kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Dan dua jenis metabolisme iaitu anabolisme dan katabolisme. Soalan 2. Terangkan mengapa enzim dianggap sebagai spesifik berdasarkan hipotesis mangga dan kunci. Jawapannya, enzim dianggap spesifik kerana hanya substrat yang mempunyai bentuk yang sepadan dengan tapak aktif enzim sahaja boleh bergabung dengannya. Ini menyerupai konsep mangga iaitu enzim yang hanya boleh dibuka oleh kunci iaitu substrat yang khusus. Soalan ketiga. Mungkin ada mak-mak awak yang pernah berpesan jangan basuh baju sutera guna air panas dengan pencuci yang berenzim. Kenapa agaknya? Sebab pertama, enzim dalam pencuci itu adalah protein. Pada suhu 60 darjah Celsius, enzim tu akan nyah asli dan tak akan berkesan hilangkan kotoran. Sebab kedua, baju sutera awak tu mungkin diperbuat daripada protein, jadi boleh rosak pada suhu yang tinggi. Nampak tak? Sebenarnya kita guna enzim ni hari-hari. Dalam deterjen kita ada amylase dan lipase. Dalam industri buat roti ada enzim zymase iaitu dari yeast. Dan industri kulit pula guna trypsin untuk buang bulu haiwan. Okey semua, that's all for now. Thank you.